Selamat datang ke channel TM Motor HQ. Sekarang ni kita masih lagi dekat event launching Aveta. Tapi saya nak tunjuk satu lagi biji motor, iaitu Aveta Viper 180. So kalau korang minat look CF Moto 675 SR, tapi korang minat skuter juga, ni lah motornya. Cuba tengok. Ada rasa bawa 675 SR sikit lah, tapi version skuter. Okay, so saya nak mengemukakan 3 benda yang paling stand out lah untuk motor ni yang saya suka. First of all, harga dia. Harga dia 8,998. Memang murah lah. So korang datang dekat sikit. Ni satu lagi benda yang aku suka sangat lah. Kau tengok meter dia ni. Meter full TFT meter. Tetapi ada satu lagi benda yang korang patut tengok. Ambil kau. Touchscreen bro. Bukan tu je. Harga murah-murah pun nampak. Ada benda ni. Wow. Buka. Mana? Dia ada dashcam depan belakang. Tak payah nak pasang-pasang lah cigi ke apa benda. Korang beli je motor ni, tak payah risau dah. Okay, aku nak tunjuk korang satu lagi benda. Lampu belakang dia, design dia full LED. Nampak? Dia punya indicator pun integrated kat dalam ni. Dia tak adalah macam telinga capang ke apa benda. Kau tak payah risau lah terpatah ke apa benda. Memang handsome lah. Selalu orang akan cakap kan, kenapa dalam video orang jarang tunjuk lampu belakang? Sebab lampu belakang ni sebenarnya dia antara feature yang paling penting. Sebab korang bila tinggalkan orang, dia orang nampak lampu belakang je kan. Korang tengok color cover set dia, memang cun lah. Nampak pearlescent dia ada metal flake sikit. Barang bawah 10,000 je, tapi korang dapat quality macam ni. Mana nak dapat lagi kan. Motor ni dia ada 3 color, Arctic White, Midnight Black dengan Storm Grey. So aku akan tunjukkan semua 3 color yang available dekat screen sekarang. Korang boleh pilih je mana satu yang korang nak. So kalau berminat, PM je nombor salesman kami dekat nombor yang tertara. Apa-apa pun, cari motor, beli motor, jual motor dengan kami di TM Motor.